Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Mazril Hari daripada Taupu Crunch. So, saya datang daripada Taiping. Saya di-invite oleh Mara Negeri Perak dan dibawa ke sini, ke Mara HQ untuk Mara Perak Showcase. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mara Negeri Perak sebab invite kami datang ke sini untuk buat event dekat sini dan bagi orang Lembah Kelang, KL, Selangor merasa kita punya tahu crispy yang datang daripada Taiping. So, terima kasih kepada Mara Negeri Perak sebab invite kami semua. Hai, saya Kasimah binti Ahmad Zakaria daripada Syarikat Minyak Afiat. Okey, ini tahun pertama saya bersama Mara dalam Perak Showcase dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Mara kerana menjemput kami untuk bersama-sama dalam showcase ni. Memang best, terbaik. Okey, terima kasih Mara Perak. Tahun depan jangan lupa jemput kami lagi ya. Pelamin indah dipertonton, tenun tekad ditenun rapi. Tari gambus di alun, semangat keunggulan di hati. Kita junjung adat pusaka, bukan sekadar hiasan semata. Ia cerminan budi bangsa, kekuatan kita bersama. Oh, Perak Showcase 2025, gema warisan di ibu kota. Tradisi takkan sirna dari hulu ke hilir. Usahawan bangkit bersemangat, wajah bulatkan azam, melangkah gagah raih peluang di persada. Assalamualaikum kepada anak-anak semua. Mama datang lagi. Kepada Mara Perak, Mama ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab sentiasa mengundang Mama untuk join kita punya showcase di Kuala Lumpur. Dan kepada Mara, I love you. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin daripada Shikin di Home Enterprise. Sebab ini adalah kali pertama saya join Perak Showcase ni. Jadi saya punya perasaan tu sangat happy dapat share kita punya homemade kek lapis pada customer-customer kita di Kuala Lumpur ni lah. Saya nak mengucapkan terima kasih pada Mara Negeri Perak sebab bawa saya dan tim-tim saya ke Showcase Perak 2025 di Medan Mara Kuala Lumpur ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, saya Azani Ehsan dari NHK Food. Abang Pistachio ingin ucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Mara kerana menjemput kami untuk kali pertama di Perak Showcase 2025 ni. Sebab apa? Kat sini pengunjung sangat ramai dan sangat berbesar hati atas jemputan ni. Terima kasih kepada Mara. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Pembakir daripada Putra Afiq Global Seni Berhad. Daripada bawah jenama Hakak Maneh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mara HQ dan Mara Perak atas undangan untuk showcase Mara Perak yang kali ketiga untuk Hakak Maneh. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Izani daripada Azin Optical. Dan saya Ruswani Mutiara Wahab. Kami daripada syarikat di Taiping. Terima kasih Mara Perak lagi sekali kerana mengizinkan kami berada di sini pada hari ini. Terima kasih daripada Azin Optical kepada Mara Perak dan Mara HQ. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, Perak Showcase 2025, gema warisan di ibu kota. Tradisi takkan sirna dari hulu ke hilir. Usahawan bangkit bersemangat, wajah bulatkan azam, melangkah gagah raih peluang di persada. Assalamualaikum, saya Nur Izzati. Saya meniaga ais kepat di Tanjung Pecah, Kuala Kurau, Perak. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mara Negeri Perak kerana memberi peluang kepada saya untuk berniaga di sini. Ini adalah kali pertama saya join event showcase Negeri Perak. Saya rasa sangat-sangat seronok. Ini adalah peluang pertama bagi saya dan ia menjadi satu pengalaman baru untuk saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mara Negeri Perak. Assalamualaikum, saya Puan Zaidah daripada Rumah Atap Kuning. Kami mengeluarkan produk Serabai daripada Rumah Atap Kuning. Ini kali pertama kami berada di Perak Showcase di bangunan Mara ni. Terima kasih kepada Mara Negeri Perak kerana memberi peluang kepada Rumah Atap Kuning. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di tahun hadapan. Terima kasih Mara Perak untuk invite kita show Char-Kway-Teow untuk kali tahun kedua. Tahun ini kita ada di Mara HQ lagi untuk Char-Kway-Teow Kuala Kangsar. Perak Showcase 2025. Lerai, lerai.
Kalir kita